Assalamualaikum. Kita apa kan? Nak Puspakom kan? Apa Kapten Aziz? Aziz ni lah. Saya parking motor dalam boleh? Situ ah. Ini boleh lah. Boleh eh? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oh, syukur. Nasib baik abang bagi ingat. Kalau tidak pun lepas macam tu. Hai, jangan. Pun kemarin pun kalau saya buat juga ni kerana. Tak apa. Itu tak apa. Letak kat sini lah kau hilang. Sekejap. Tak apa. Tu tak apa. Okey. MW 1387. Betul lah. Salah terbalik nombor plate sudah. MW 1387. Nanti saya hantar kat depa. Ha. Baru nanti depa proses apa semua di Pak Tamprin di mana lah langkah Ha. di manakah nanti baru saya bagi tahu. Okey. Macam itu lagi senang. Tapi payah semua. Puspakom ni valid 2 bulan tau. 2 bulan lah. Dalam masa 2 bulan kena selesai dia Tamprin, lepas tu saya datang settle abang. Kalau tak pun payahlah. Tak apa kita try dulu sebab dia ada 2 bulan. Macam mana nanti nak ambil duit siap-siap kan? Sekejap, Yang ya. untuk pergi settle Puspakom dulu ke settle apa? dulu. Okay, Puspakom B5 4x4 ni lulus. Okay, lulus. Kau nampak depan belakang. Okay, so kita hantar balik kereta di Port Klang. So untuk kita ni aku buat Puspakom B5 saja untuk urusan tukar nama. So untuk tukar nama daripada owner kepada buyer tu nanti diuruskan sendirilah. Sebab owner problem. Dia kata susah kan. So kepada owner kenderaan yang dah jual beli tak tukar nama lagi, cubalah bagi kerjasama. Mudahkan urusan orang lain, insya-Allah urusan anda pun dipermudahkan, insya-Allah. Jangan takut, jangan ni busy macam mana pun cuba bagi masa. Dan kalau malas nak kerja-PJ ke, malas nak beratur ke semua, contact runner. Okey. Tak silap owner ni dekat mana, dekat Langkawi ke mana dia kata. InsyaAllah runner banyak. Satu Malaysia runner my agent ni ada je. Okey. Tapi bila dah panggil runner, kos dia lebih lah kena bayar. Okey. So jom hantar kita lah. Settle. Bismillah.